Ya, Bapa. Tengah kat tempat kerja, kenapa tu? Rendang daging. Bang lagi. Yang lain mana? Oh, lagi. Nak duit. Okey. Orang balik masak rendang no. Okey no. Okey, Pak. Baik, Pak. Jangan potong elau no. Duit tu cuma nak makan ni. Tak mau. Okey, Pak. Assalamualaikum. Bapak aku ni nasib baik elau tak kena ambil. Hello. Pak Po. Lelaki Jo ni. Ada orang nak masuk min ni. Lama dah ditunggu. Pastilah. Nanti adik terak. Kenyit mata ngebuh kau dulu. Okey. Nanti adik tiba mula kemar Okey. Bye. Ada orang nak masuk min ni. Jangan boleh. Cuti? Fight! 3, 2, 1. Kau nak apa kerja ni Sekarang aku gak nak cuti juga. Aku ada idea. Kat CCG aku beli gun ni hari tu. Sebelum dah di sini. Wih, makan sini tak pasal kau. Kalau video boleh? Video deh. Nanti video buat sikit. Round 1. Hello guys, this is I've been punya produk baru tau. So you can try IT barang. Kau ni siapa Memang tak itu pakai baju Ya ke? Tumai. Nah. Cantik kan sikit muka tu. Aku nak gerak dulu. Bye. Round 2. Produk kamu tu. Comel molek. Siapa mu ni? Di sini kamu. Aku nak tengok mu tak? Mu dah lah. Mu tak sesuai dengan kau kemet kat aku lah. Comel aku pa ni. Dah lah nak masuk min ni aku. 2 hours later. Apa kata ni? Apa muka aku gini? Oh my god! Tak siap. Round 3. Sama jap tak nampak. Macam aku. Muka aku. Macam aku. Aku lagi. Aku penat dah ni. Lagi sekali. Balik bagus. Ciao dulu. Kau mahal main muka aku pula. Kau tahu tak muka aku jerawat? Alah kau. Habis muka aku kau pergi letak berkata. Orang nampak semua. Kau tak kisah pula. Suka hati aku lah. Suka hati. Aku ni ada makeup tau. Cuma tunjuk sikit tengok. Baby boo. Go chica, go chica, go. Go chica, go chica, go. Kau ingat kau semua je ada? Aku ada lah. My baby. Go para, go para, go para, go para,
marah. Go. Takkan kau punya. Aku punya ni comel tau. Kau Naja. Kau Naja, kau Naja, kau Naja, kau. Siapa tu? Kau kenal ke? Tahu? Pergi ibu je. Pakai baju sama. Pelik kan? Kau lah. Tak kau. Kau lah. Kau dengan dia baca ni apa? Saya muka aku kan. Dah pergi dia. Tak banyak dia ni. Cuti tu aku punya. Ah, tak ada. Cuti tu aku punya. Kenapa nak cuti? Hati ini makin sayang. Kau nak tahu kenapa aku nangis? Jom cerita dia. Aku ni dah masak rendang banyak. Ya? Banyak. Cuti aku tak dapat. Allowance aku tak ada. Aku potong. Duit raya. Jangan cakap. Tak dapat. Aku rasa mesti si Farah tu yang ambil aku punya cuti. Memang perempuan tu telefon ni. Sambut je lah raya haji. Aku ni raya Ramadan. Bodoh. Muna tahu tak? Kenapa aku sedih lah ni? Mu tengok baju ni. Dah lah cuti aku tak dapat. Duit raya aku tak ada. Tak lagi aku tak ada. Terpaksa lah aku kena jahit baju nikah aku diri. Mesti jika awak boleh bercuti tu. Memang nak kacang aku dia ni. Apa kau buat sini? Kau balik lah Cak Ki. Yakin je dapat balik? Yakinlah Cak aku balik lah. Kau buat apa kat sini? Kau tak nampak rendang aku ni? Aku datang sebab lagi bos rendang. Busuk. Baju apa? Asal sini tidur baju aku? Aku sudah baju kau. Sentuh bukan kau. Kau faham? Ada mak aku ke? Siapa tu weh? Dalam pendek. Kau kenal tu weh? Hijau-hijau pula tu. Kau boleh tunjuk ni. Nampak tu hijau.